Apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi Liga Super 2025-2026 hari berlawanan ke-18. Menemukan Selangor di kedudukan kedua Kuching City. Kedudukan ketiga dibezakan satu anak tangga, satu mata juga. Ada keputusan lain yang melibatkan JDT dan Sabah sudah pun 4-0. Namun Faisal Halim berjaya melepaskan diri di sini. Satu cutback, tidak. Dia cari angle-nya post. Walaupun mungkin keputusan yang lebih baik adalah untuk melakukan cutback barangkali, Niza. Ya, betul. Satu gerakan yang baik. 1 lawan 1 bersama Rodney Kelvin dapat melepasi beliau. Dan membawa bola itu masuk dalam kawasan kotak penalti. Oh, cantik antaran itu. Lihat kedudukan di sini. Jordan Minta, Petrus Chitembe diselamatkan. Try yang pertama tepat ke arah gawang Selangor, diselamatkan oleh Kalamullah. Ya, antara pendek di kawasan kotak penalti. Ada 2-3 option merah kuning dalam kawasan penalti. Masuk ke dalam, near post. Grigor Moraes, peluang keemasan terbaik untuk Selangor. Tidak dapat disempurnakan di situ. Ya, sekali lagi Alvin Portas berjaya mencipta peluang untuk pemain-pemain pasukan Selangor di dalam kawasan kotak penalti. Dan kalau kita lihat Blake Grigor, ada peluang. Petrus Ramadan. Nampak gaya ni Ramadan yang akan mengambil, dilambungkan ke bahagian far post. Yuki Tanigawa ada di situ, tetapi bijak daripada Abul Nadi untuk menutup ruang. Ya, sekali lagi hantaran yang baik di kawasan belakang, di kawasan far post, tetapi defending area yang baik daripada Abul Nadi. Sekarang ini mereka lebih berhemah untuk melakukan pergerakan menyerang. Baik daripada Ronald Wanja ke sebelah kiri, Gabriel Palmiero. Bahaya kedudukan ni, Petrus near post. Dan sudah pun ada whistle sebelum rempatan itu dilakukan. Tetapi itu mungkin situasi paling cemas kita lihat Selangor dalam babak pertama ini. Tapi gerakan yang baik pun membuka ruang di kawasan kiri pintu gol. Dan ada crossing, ada cutback di kawasan itu. Dan pemain Selangor agak lambat juga membuat clearance tidak jauh. Dan Petrus Chitembe cuba membuat percubaan first touch, tetapi ada foul di dalam. Long ball ke sebelah kiri. Kejar oleh Elvin. Satu pertukaran taktikal barangkali yang dilakukan. Cantik, masih lagi Elvin masuk ke dalam. Mungkin tolakan untuk mencari Grigor yang bebas di bahagian far post. Tidak kesampaian untuk Selangor. Tapi ada sedikit perubahan taktikal ini memberikan sesuatu yang dimensi yang baru dari segi serangan itu, Niza. Oh, cantik tolakan itu. Petrus cutback. Ronald Ngahwanja. Masih lagi Kuching City. Dibenarkan space dalam box. Percubaan Jordan Minta dari luar kawasan. Memerlukan tindakan tegas daripada Kalamullah. Cukup baik gerakan dimulakan oleh Ramadan. Menyimpan bola dengan baik, mencari ruang. Tinggian 6 kaki 2 inci. Oh, bahaya kedudukan ini, kesilapan Faisal Halim. Diselamatkan Aziz Nazli. Itulah momen yang dinantikan. Masih belum terlambat Pernambuco dengan percubaan. Mungkinkah Noah Laine di sini? Tidak. Kesilapan daripada Haziq. Ingin membuat hantaran di kawasan tengah. Dan Faisal Halim pantas untuk mengambil bola itu. Dan 1 lawan 1. Tetapi sayang. Potensi untuk mendapatkan jaringan cukup tinggi. Jordan cuba melakukan shielding sambil mengharapkan free kick diberikan. Pantas diambil. Throw in. Ini adalah Alvin Fortes. Dia mencari far post saya kira, tetapi satu tidak ada sesiapa di situ dan keduanya, adakah ini satu percubaan? Percubaan. Masuk ke dalam. Oh, cantik daripada João Pedro. Kali ini mungkin lebih baik. Hantaran yang jauh lebih baik. Dilepaskan untuk Moses. Terkena tiang. Masih dalam kawasan penalti. Cemas ketika ini dalam kawasan penalti. Selangor tandukkan daripada Jordan Minta. Dan ini satu crossing yang baik daripada João Pedro di kawasan belakang untuk Palemo, membuat assist kepada Atade yang membuat percubaan terkena tiang dan bola itu pergi. Di mana kedudukan Petrus Chitembe membuat crossing. Oh, cantik Grigor. 2-3 kali sudah pun dia melakukan turning seumpama itu, cutback untuk Pernambuco dalam box. Faisal Halim bebas, percubaan jarak jauh diselamatkan Aziz Nazli sekali lagi. Aziz Nazli cukup pantas. Yang ini satu gerakan dimulakan oleh Grigor dan Zikri Khalili sebenarnya membuat percubaan ini.
lagi daripada Richmond untuk mencari Quentin. Hantaran awal. Oh, kekeliruan. Dan itulah jaringan yang ditunggu-tunggu. Grigor Moraes. Gol ke-17 musim ini untuk menyamakan jumlah jaringan selaku joint top scorer Liga Super dengan Paxson. 86 minit. 3,800 orang penonton terpaksa menunggu. Tanpa Aldras. Tak ada masalah. Kerana Selangor membuktikan malam ini walaupun ada sedikit ketumpulan Nizaruddin. Ya, bijak Grigor. Hiduan yang cukup sempurna untuk mendapatkan jaringan ini. Satu crossing yang baik di kepada kawasan tepi, tetapi bacaan James Kuosa dan juga Haziq mungkin tidak tepat. Kalau kita lihat balik, satu crossing yang cukup baik daripada Quintin Cheng. Sepatutnya ya, kalau lebih mudah James Kuosa membiarkan kepada Haziq untuk menangkap bola itu, tetapi dia cuba untuk membuat clearance dan bola itu fumble di depan kawasan pintu gol. Dan hiduan yang cukup sempurna daripada Grigor untuk mendapatkan jaringan yang pertama untuk pasukan Selangor pada malam ini. Dapat diselamatkan, tetapi dalam babak kedua jelas ini adalah Grigor yang berbeza. Berapa half turn yang beliau lakukan. Kim Ji Ho, percubaan yang baik dari kawasan yang agak sukar angle-nya. Ya, sekali lagi Grigor mempercepatkan pergerakan bola, membuat hantaran kepada Kim di kawasan tepi. Mereka juga perlu berwaspada situasi serangan balas itu. Lihat kebebasan Grigor. Tidak ada sesiapa di situ. Grigor untuk jaringan meletak. Oh, diselamatkan oleh... Oh, dijatuhkan pula. Tidak ada foul. Dan ini 1 lawan 1 bersama Grigor. Ya, benar. Dia tidak pergi dengan mudah dan dapat membaca di mana tarikan. Ini dan Nazmi sudah pun membunyikan whistle. Akan diambil oleh Patrick Shitembi. Bagaimana lambungan ini? Peluang tandukan. Dibiarkan saja oleh Kalamullah. Dan bila-bila masa saja lagi kita menunggu whistle daripada pengadil. Agak mengejutkan kerana VAR tidak terlibat dalam insiden yang melibatkan Haziq Nazli itu. Rebutan dalam kawasan penalti di sini. Itami tidak sampai dan akhirnya whistle daripada Nazmi Nasaruddin. Dan tahniah kita ucapkan kepada Kim Panggon dan juga Selangor yang berjaya untuk meraih 3 mata yang kini memisahkan mereka dan juga pasukan Kuching dengan perbezaan 4 mata. Apapun masa penuh di stadium MBPJ Kelana Jaya, jaringan Grigor Moraes minit ke-86 memisahkan Selangor FC 1, Kuching City FC 0. Sekian saja, terus ke studio.